awak akan jadi pada masa depan? Saya rasa saya boleh ubah cara saya belajar dan lebih termotivasi. Okey, terima kasih. Sila perkenalkan diri awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Muhammad Sarul Ibrahim dari kelas Pemahami. Okey, saya nak tanya, apa perasaan awak bila sertai program motivasi program Hari 7 tingkatan 4 ni? Saya berasa sangat gembira dan teruja. Okey, yang kedua saya nak tanya, apa yang awak dapat daripada program motivasi? Saya dapat melatih diri dan lebih berdisiplin. Okey, dan akhir sekali saya nak tanya, apa yang awak nampak akan jadi pada diri awak di masa depan? Jadi seorang yang lebih bermotivasi lagi. Okey, terima kasih. Sila perkenalkan diri awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Humaidi bin Zainal Abidin. Saya dari kelas 4 Marwan. Saya nak tanya soalan yang pertama, apa perasaan awak bila sertai program motivasi program Hari 7 tingkatan 4? Saya berasa gembira. Saya berasa dapat bermotivasikan diri saya sendiri. Okey, yang kedua saya nak tanya, apa yang awak dapat daripada program? Saya dapat lebih berkeyakinan, lebih disiplin dan mampu menjadi ketua yang baik. Dan akhir sekali, apa yang awak nampak akan jadi pada diri awak pada masa depan? Saya akan lebih berdisiplin. Saya akan pandai mengatur masa depan saya sendiri. Saya nampak masa depan saya yang cerah. Okey, itu saja. Terima kasih. Sila perkenalkan diri awak. Saya Sharifana Fikir saya Yusof. Saya daripada kelas 4 Marwan. Okey, saya nak tanya, apa perasaan awak bila sertai program motivasi Hari 7 program tingkatan 4? Saya berasa gembira dan teruja. Okey. Apa yang awak dapat daripada program ini? Saya dapat melihat Hari 7 saya dengan lebih cerah. Di masa depan, apa yang awak akan nampak diri awak akan jadi? Saya nampak diri saya akan menjadi seorang yang berkejayaan kerana saya telah menetapkan Hari 7 saya sejak kecil. Okey, terima kasih. Sama.